Dalam video sebelum ni, saya dah buat kira-kira lah untuk Master by Research. Ada yang tanya, kalau untuk PhD macam mana pula? So, untuk video kali ni, saya tunjuklah secara ringkas kira-kira untuk PhD by Research. Ini layuran PhD by Research di FKM UTHM. So, nampak sini yang color biru tu ialah full time. Total 12420. So, kalau jika berlaku kes lah, awak tukar kepada part time. SEM 1 sih samalah. Okay. SEM kedua tukar part time dan yurannya lebih rendah lah. Sehinggalah ke SEM ke-7 dan SEM ke-8 awak apply untuk Viva. Total semua sekali ialah 14800. So kalau kita beza antara kedua-dua kesnya, tambahan yang perlukan ialah sebanyak 2380, iaitu tambahan sebanyak 16% sahaja. Kira-kira yang saya tunjuk tadi tu hanya untuk yuran pengajian saja. Dia tak termasuk kos-kos lain, contohnya hostel. So, untuk maklumat lebih lanjut mengenai yuran, boleh refer lah di website kami, iaitu cgs.uthm.edu.my. Dan kalau awak nak tahu, setiap program, sama ada program engineering ataupun sains sosial, dia punya jumlah yurannya adalah berbeza. Dalam tempoh pengajian, tiba-tiba awak hadapi masalah. Contohnya awak sakit ataupun berlaku kemalangan dan kena stop sekejap. So, kat situ yuran macam mana? Nak kena bayar juga ke? So, untuk kes ni, awak boleh mohon penangguhan. Okay? So, untuk detail penangguhan ni, saya akan explain dalam next video lah. Okay? So, please lah follow. So, nak daftar di mana? Daftarlah di UTHM.